dia suruh kita cari P dekat sini. Jadi apa yang kita kena buat, kita kena cari P dekat sini. Jadi P dekat sini adalah paling atas, paling kiri. Dekat sini pun kita kena highlight paling atas, paling kiri. Dekat sini pun paling atas, paling kiri. Jadi untuk kita buat semua benda ni, kita perlu tulis semula. Tapi at the same time, kita jangan lupa yang apa dekat tengah-tengah ni. Tengah-tengah ni pun kena tulis juga. Maksudnya tambah dan juga bahagi. And then kita kena gabungkan everything. Dia akan jadi 2P tambah dengan 5 tambah dengan 1 sama dengan 12. Jadi 5 tambah dengan 1 dekat sini dia akan jadi 6. Okay. 2P kita bawa turun je, tambah bawa turun. Lepas tu kena jadi 12. Lepas tu apa yang kita nak buat, kita nak pindah 6 ni ke sebelah. 6 ni positif, pindah ke sebelah, dia akan jadi 12 tolak dengan 6. Maksudnya dia akan jadi 6. Okey, yang ni kita salin je semula 2P, 2P. Apa maksud 2P? Maksud dia ialah 2 darab dengan P. Jadi kalau darab, kita nak bawa 2 ke sebelah, dia akan jadi bahagi 2. Maksudnya P dekat sini ialah 3. 6 bagi 2 jadi 3. Jadi jawapan dia dekat sini ialah B. Settle dapat. Okay, cuba. Apa jawapan untuk ni? Which one? A, B, C, D. Cuba try.